Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, sebelum kita memulakan siri resensi buku kita pada kali ini, izinkan saya untuk membaca penafian. Maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ia hanyalah pendapat dan komen peribadi, panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai komen atau pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh panel. Okey, justru siri resensi buku ini merupakan salah satu program telaah dan untuk makluman juga, telaah merupakan agenda aspirasi negara. Okey, baik, saya memperkenalkan diri saya iaitu saya Zuhaslinda bintu Sulaiman. Okey, kemudi anda pada pagi ini. Okey, jadi saya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada wacana kita atas kesudian menerima jemputan untuk program resensi buku pada kali ini. Baiklah, okey, tanpa kita melengahkan masa okey, kita berkenalan dengan kita punya wacana kita pada kali ini. Jadi boleh berkongsi sedikit seberingkas latar belakang saudari? Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazifah Zahira binti Muhammad Jamil. Saya merupakan pelajar Diploma Informatik Perpustakaan di UiTM Cawangan Kedah. Okey, baik. Okey, kalau kita lihat kat depan ni ini merupakan buku iaitu bahan bacaan yang akan kita kupas dengan ringkaslah saya kata iaitu bertajuk Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri. Kalau kita tengok dari bertajuk dia pun mungkin orang kata ada kaitan ni dengan kita kan, iaitu yang ditulis oleh Zakbar. Okey. Jadi saudari Nazifah, pertama sekali saya tanya ialah kenapa saudari memilih buku ni? Baiklah, buku yang bertajuk Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri ini ditulis oleh Pendeta Zakbar, dan buku ini saya pilih kerana ianya bukan hanya buku esei biasa, dan ianya menghimpunkan isi-isi nasihat, pengajaran, dan ianya ditulis oleh pemikir Melayu yang terkenal. Dan isi buku ni ianya sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu perangai kita diri sendiri. Dan apa yang lagi menarik pasal buku ni, terdapat ada selitan ayat-ayat Al-Quran yang bagi mengukuhkan ayat-ayat beliau, isi-isi beliau agar kita lebih mudah faham dan lebih percaya. Okey, baik, itu seberingkas kaitan dengan buku ni. Okey, kalau kita lihat penulis ni adalah Pendeta Zakbar. Okey, saya rasa bukan satu nama yang orang kata bukan calang-calang orang lah sebenarnya Jadi boleh tak saudari Nazifah terangkan penulis dan apakah konteks buku tersebut? Bagi saya buku ni ditulis oleh Pendeta Zakbar yang atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad, di mana beliau ni seorang pejuang bahasa, pejuang pemikir dan cendekiawan Melayu. Dan buku ini bertujuan untuk menyedarkan masyarakat Melayu supaya bangkit melawan sifat malas mereka yang menjadi penghalang kepada kejayaan mereka. Okey, baik. Jadi boleh tak saudari Nazifah kongsikan sedikit sinopsis buku Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri ni? Baiklah, sedikit sinopsis tentang buku ni, di mana buku ni dia menghimpunkan esei-esei yang membicarakan sikap dan perangai orang Melayu pada zaman dahulu, di mana penulis turut menegaskan bahawa kemajuan ni dia tidak akan datang dengan sendiri, di mana kita sendiri yang kena rajin dan berusaha. Dan beliau juga mengkritik berat sifat-sifat negatif manusia di dalam diri kita, di mana kita ada sifat malas, boros dan bergantung kepada orang lain. Okay, jadi adakah buku daripada Pendeta Zakbar ni dia ada tema ke untuk buku ni ataupun esei-esei yang terdapat lah di dalam buku ni?
sudah semestinya ada. Bagi tema utama untuk buku ni, ianya ialah untuk pentingnya kita sendiri berdikari, rajin berusaha dan dalam masa yang sama untuk kita buang sifat-sifat malas dan untuk sifat yang bergantung kepada orang lain. Jadi betul lah kalau ikutkan sifat malas ni saya rasa akan ada lah di setiap orang kata diri sendiri pun ada dekat setiap orang kan. Sifat malas ni saya rasa sesuatu yang orang kata normal atau biasa kan. Okay, jadi tadi Saudari Nazifah ada bagi tahu yang dalam ni terdapat beberapa esei lah. Okay, so ada tak dalam orang kata beberapa esei tu, ada tak yang memberi kesan lah agaknya dalam beberapa esei, mungkin ada 1-2 esei yang memberi kesan kepada pembaca ke macam mana? Pada pandangan saya ada, di mana buku ni ianya membuatkan yang saya sedar bahawa yang kejayaan ni kita perlu usaha secara berterusan. Di mana ia juga mengingatkan saya untuk supaya tak leka sangat dengan keselesaan dan kena terus sentiasa berusaha. Okey. Jadi pada pendapat Saudari Nazifah, apakah nilai ataupun pengajaran yang boleh diterapkan dalam setiap pembaca tersebut? Nilai yang kita boleh dapat dalam buku ni ianya mengajar kita untuk berdikari dan percaya pada diri sendiri untuk kita tidak bergantung kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama, sifat-sifat ni juga dapat menjauhi sifat-sifat negatif kita seperti malas dan bergantung kepada orang lain. Jadi dari pembacaan Saudari Nazifah sendiri ada tak kekuatan ke ataupun kelemahan yang pendapat Saudari Nazifah sendiri dalam buku ni? Bagi saya kekuatan dalam buku ni ianya sangat syarat penuh dengan nilai dan pengajaran yang masih relevan sampai hari ini. Dan bahasa penulisannya juga sangat mudah difahami untuk generasi sekarang. Tetapi ada sedikit kelemahan di mana buku ni masih dia mengekalkan kosakata bahasa lama yang mungkin ada sesetengah generasi sekarang tak dapat faham. Jadi mungkin sukarlah mungkin bila ada generasi sekarang yang kita tahu kurang memahami bahasa-bahasa ataupun ayat yang digunakan, mungkin penyampaian tu mungkin tak sampai dekat diri ataupun pembaca tu sendirilah kan. Okey, jadi macam saya cakap tadi lah, ada beberapa esei dalam ni, mungkin ada chapter semua kan. Jadi boleh tak Saudari Nazifah kongsi, mungkinlah dalam banyak-banyak esei, dalam banyak-banyak ayat ke chapter dalam ni, manakah yang memberi kesan yang memberi makna dalam orang kata mungkin dalam diri Saudari Nazifah sendiri ke, ada? Ada. Yang paling saya ingat dalam bab 1 ada kata-kata yang mengatakan cubit peha sendiri dahulu sebelum mencubit peha orang lain. Ini bermaksud bahawa kita perlu fikir dan nilai diri sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Ia mengingatkan saya supaya saya sedar kelemahan diri dan tak semudahnya judge orang lain. Okeylah, kalau kita tengok peribahasa yang digunakan pun orang kata peribahasa lama kan. Jadi kita nak memahami peribahasa tu juga mengambil orang kata masa juga. Jadi saya rasa kalau ikutkan daripada penulisan Pendeta Zakbar ni, memang kita akan tahulah dia punya perkataan, ayat yang dia sampaikan akan beri makna yang mendalam lah. Okey. Jadi selain daripada itu, Saudari Nazifah ada apa-apa lagi ke nak bertambah ataupun nak tambah apa-apa berkenaan dengan buku ni yang saya rasa mungkin penonton ataupun viewer sana yang mungkin berminat untuk membaca buku tersebut? Jadi buku ni walaupun dia dah ditulis hampir seabad, tapi mesejnya masih relevan sampai sekarang untuk generasi kita. Jadi kalau korang nak baca buku ni, korang boleh search je dekat website Permata UiTM. Okey, baik. Macam Saudari Nazifah cakap tadi, buku ni boleh didapati di Perpustakaan UiTM sekiranya ingin orang kata membaca dengan lebih lanjut.
berkaitan dengan perangai bergantung pada diri sendiri ini, bolehlah mengakses dengan menggunakan permata. Okey. Jadi sebagai rumusan yang kita dapat simpulkan pada siri kali ini ialah buku ini boleh jadikan sebagai rujukan, wacana dan inspirasi baik dalam pendidikan, pentadbiran dan maupun kehidupan. Sebab dia berkaitan dengan kehidupan seharian juga kan. Jadi baiklah, saya kira program siri resensi sesi kita sudah berada di penghujung rancangan. Saya mewakili perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada wacana kita, Saudari Nazifah dan juga semua yang terlibat. Dan semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, dan selaku kemudi anda, saya memohon maaf andai tersalah kata atau terkilaf perilaku. Sesungguhnya segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah kelemahan pada diri saya sendiri. Jadi jaga diri, hiasi peribadi, sehingga kita jumpa pada siri yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.